Ada yang tanya macam mana saya rekod point of view tu kan. Saya pakai ni lah, SJ Cam. Bukan yang mahal ni, macam korang yang kaya-kaya tu pakai Insta, Go lah, Go 2, Go 3. Yang ni SJ Cam pun dah cukup lah pada saya. Cuma dia tak waterproof. Tapi kalau nak waterproof, dia ada casing dia. Dia bagi siap lah. Aksesori dia pun tak banyak sebenarnya. Saya pakai ni je, clip ni. Tapi dia ada bagi yang lain juga untuk letak kat kereta tu semua. Dan dia ni ada magnet, boleh lekat dekat benda yang besi lah, yang boleh yang kena dengan magnet lah. Jadi dia boleh shoot 4K sampai 30 fps. Tapi saya pakai 1080p 30 fps je. Dia boleh sampai 60 fps. Tapi pada saya cukup lah. 1080 30p ni pun dah cukup untuk saya capture moment dan view. Kalau dia high spec, kita letak saya nak download dia punya file, lepas tu saya nak edit, saya nak jadikan dia satu video yang lengkap. Selepas edit tu, dia makan masa yang agak panjang lah untuk kualiti tu kan. So saya letak pada 1080p 30 fps je. Nah, yang korang tonton tu, tu kira paling cikai punya grade lah. Kalau tak, saya boleh je nak letak sampai 4K 30 fps ataupun 2.7K 60 fps. Tapi pada saya dia tak relevan lah. Cukup untuk korang view pun dah cantik dah kan. Dah nampak best. Sebab kita ni bukannya buat filem kan. Jadi cukuplah sekadar had tu. Dan dia boleh shoot kalau tak silap saya, kalau 4K lebih kurang 4 jam. Kalau 1080 boleh pergi lebih daripada tu lah. Okay, dia boleh terus shoot. Lepas tu dia boleh jadi dashcam kereta juga. Tapi pada saya, kalau nak pakai dashcam, beli dashcam lah kan. Sebab ni harga dia, kalau di pasaran Malaysia, harga dia dekat 300. Yang ni yang SJ Cam C110 Plus. Kalau yang C110 tu dia bawah sikit, cuma dia punya image stabilizer dia biasa je. Yang ni dia ada gyro dengan electronic stabilizer. So yang korang tengok tu memang daripada ni lah, kamera kecil ni. Dia clip je dekat baju boleh, dekat topi boleh. So korang clip je lah. Kalau tak baju tak ada tempat nak clip, boleh gantung pakai tali ni. Gantung kat leher je. So banyak aksesori dia. Saya malas nak buka kotak dia. So far pada saya ni pun dah cukup. Simpanan beg pun senang, bawa pergi mana-mana pun senang. Nak shoot, sangkut je dekat baju kan. Dekat baju sangkut je, ataupun sangkut kat topi, boleh mana-mana. So yang ni saya order daripada China. Dapat itu hari ada voucher, tak sampai 200. Kualiti okey. Saya dah pakai. Tapi kalau order daripada China, dekat 2 minggu lah baru barang ni sampai. Kalau dekat Malaysia, dekat lebih kurang 300 lebih lah. Senang cakap untuk yang model C110 Plus. Tapi hari ni order 2 hari boleh sampai kan, 2-3 hari. Tapi kita ambil langkah, yelah benda yang sama, kita tunggu lah. So 2 minggu jugalah makan masa. Tak siap saya daripada Beijing, China barang ni. Saya order tu hari ke Hong Kong, saya pun lupa dah. Dekat 2 minggu kat lah, nak tunggu custom apa semua. Masa tu ada offer, jadi tak sampai 200, 100 lebih saya dapat ni. Tapi saya tengok baru ni dah tak ada offer dah. Dah jadi 200 lebih. Tapi di Malaysia 300 lebih dalam tangan. Korang standby 400, korang boleh dapat ni lah. Okay. So yang korang tonton tu daripada ni lah, bukan daripada telefon. Dia transfer daripada file, guna wifi je. Tapi dia ada memory card kat bawah ni juga. Dia charging pun type C. Dia ada memory card. Tapi dia kena pakai kelas 10 U30 V30 macam tu lah, saya pun dah lupa dah. So memory card dia, yang ni saya pakai kecil 64 dalam 50 lebih. So type C charging. So far boleh belilah kalau korang minat. Kalau korang kaya, belilah Insta 360 ke. Akaso pun dah ada yang 360. Saya tengok Akaso dalam 700 lebih. Tapi pada saya 360 ni macam berlebih lah, terlebih. Dia cukup point of view pun dah cantik lah. Okay, ni lah dia barang dia. Okay.
tenang setiap tempat.